Perhatian, biar saya beritahu sesuatu yang hampir tiada siapa tahu. Bila internet anda lambat, bukan salah router. Ada tetapan tersembunyi oleh pembekal sendiri dan selagi anda tak sentuh, internet anda tak akan bagi semua yang dijanjikan. Mereka buat ni untuk bagi anda stres. Dan teka apa? Akhirnya bayar pelan yang lebih mahal. Tapi hari ini saya nak tunjuk macam mana nak pecahkan helah ni tanpa belanja apa-apa dan terus dari telefon anda. Tengok macam mana senangnya. Pertama sekali, sambung telefon ke Wi-Fi rumah anda. Lepas tu, buka pelayar telefon anda dan type tag on Dcast dan masuk laman pertama. Lepas tu tekan 3 garisan, pergi ke internet dan kemudian 5 petua untuk jamin keselamatan. Dan tengok ni, kawan-kawan, ini aplikasi yang sama yang juruteknik guna untuk hadkan internet anda. Dengan app terbuka, klik pada kelajuan rangkaian. Pada skrin seterusnya, pilih sentiasa pilihan terakhir, yang paling laju. Sekarang anda simpan dan tunggu beberapa saat. App ni laras semua secara automatik dan lepaskan semua mega yang anda bayar. Buat ujian tu. Kelajuan hampir 2 kali ganda. Tengok ni. Sebelum ni tak sampai 50 mega dan sekarang dah cecah lebih 500.